Jangan beli rumah kalau tak tahu benda ni. Lepas beli rumah, kena bayar cukai pula. Ada cukai pintu, cukai tanah. Lepas tu kalau rumah yang high rise, rumah apartmen ke, kondo ke, ada cukai petak. Setahun sekali kena bayar cukai petak, cukai tanah ataupun cukai petak lah. And then untuk cukai pintu pula setahun 2 kali. Confirm lah benda ni kena add on dekat korang punya bajet bulanan, kita punya bajet bulanan. Kalau lupa bayar, terlepas bayar ke, confirm ada pegawai datang rumah. Lepas beli rumah, ada cukai yang nak kena bayar. Cukai pintu, cukai tanah. Lepas tu kalau rumah high rise ni ada cukai petak pula. Cukai tanah dengan cukai petak ni bayar setahun sekali. Kalau cukai pintu pula setahun 2 kali. So benda cukai ni confirm kena add on dalam bajet bulanan kita. Kalau terlupa bayar ke, terlepas pandang ke, nanti mesti ada pegawai datang ketuk pintu.